Disebut dalam Hidayatul Azkiya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun ghalah. Ya. Inna syari', semua jalan yang dibawa oleh Nabi Islam ada syariah wa tariqah wal haqiqah. Syariat, tariqah dan haqiqah. Itu ulama bagikan. Maka fa syari'atun ka safinah. Syariat seperti safinah, seperti perahu ataupun kapal. Ya. Wa tariqah kal bahar. Maka tarikat itu seperti laut. Jadi perahu di dalam atas laut. Itu jalannya. Sebab dia kata asy-syariah babul haqiqah. Syariat ialah pintu hakikat. Yang terkejar hakikat syariat tadi itu tak dipakai, kan dibabah tempat lain. Ya. Kemudian summa haqiqatun durun ghalah. Kemudian hakikat dipanggil dur, pemata. Yang mahal harga duduk di mana? Di dasar laut. Ya, dia kena menyelam nak mengambil mutiara zahirah. Ya, maknanya apa? Durun, pemata yang zahir, dia kena menyelam dalam air. Dalam. Kan? Penuh risiko macam-macam ada. Boleh dapat mutiara besar. Tapi kalau mutiara ma'rifah, dia kena menyelam dalam alam nur. Dan, ya, proses nur yang akan dibuka satu-satu. Itu perlu pada murabbi. Dan, ya. Al-Anwar Matayal Qulub wal Asrar. Dan kita ni ada ni belakang ni. Al-Anwar nur tu dipanggil matayah. Jamak daripada kalimah matiyah, mana kenderaan bagi qulub wal asrar, hati dan sir kita. Ya, itu penting maknanya dia berjalan supaya dia sampai pada makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala.